Baik. Jadi saudara-saudari saya nak tanya. Itu cara saya membina kempen untuk membezakan di antara yang kami bertanding, yang lebih senior, yang dah lama dalam gelanggang membina kempen pilihan raya untuk parti, bandingkan kami dengan cara pasukan satu lagi berkempen, saudara-saudari. Kempen dalam hotel, gayanya makan, lepas makan, lepas makan, dan makan, dan makan, dan makan. Isinya pun kita tak tahu dia nak cakap pasal apa. Ada orang tanya saya sandwich. Saya pun tak tahu, saya tak mengikuti sebenarnya. Jadi saudara-saudari ingatlah, kalau rakyat, kok yang mana dia rasa yang kental, yang keras, yang akan berjuang, terutamanya dalam keadaan kita nak berdepan dengan pembangkang-pembangkang yang juga sama keras. Yang itu pilihan yang perlu dibuat oleh anggota-anggota parti dan perwakilan dalam tempoh 2-3 hari daripada sekarang. Itu dari segi kempen. Seterusnya saya nak ulas, bising ni sebenarnya pasal apa? Apa yang korang duk bergaduh sangat ni sebenarnya? Dia sebenarnya pasal prinsip, saudara-saudari. Dalam mana-mana parti, dan PKR pun tidak terkecuali daripada perkara ini, dia soal siapa yang buat kerja, siapa yang berkesan untuk menggerakkan parti, dan siapa yang berpusu-pusu lepas itu nak beratur untuk mendapatkan ghanimah. Sama saja. Marilah UMNO ke, PAS ke, Bersatu ke, PKR, DAP sekalipun, kita semua telah melalui ujian ini. Sebelum berkuasa, tak ramai orang yang susah payah yang nak berjuang ini untuk dapat jadi kerajaan. Lepas saja berkuasa, maka pintu itu ramailah yang akan masuk. Ramai akan masuk. Tiba-tiba muka yang kita tak pernah kenal pun menjadi pejuang parti yang paling hebat. Saya bagi contoh. Ada fakta. Saya bagi contoh lah. Kalau dekat X je lah. Ada orang DM saya tanya, YB kenal tak dia ni? Saya pun tengok lah akaun dia. Nasib baik tak ada pencukur ketiak kan. Saya tengok tak kenal. Kenapa? Sebab dia ni tiap-tiap hari daripada awal hentam YB. Sekarang ni tiap-tiap hari dia suruh kepimpinan pecat YB. Siapa dia ni? Ada seorang nama budak je pun lagi, AMK, nama Izzat. Izzat apa? Aku pun tak kenal. Korang pun tak kenal. Tapi saya okey je. Yang duk tengok dia tu sebab dia pergi mengacau kat semua posting kita yang kalau ada sajalah orang yang mengikuti atau menyokong hero, dia mesti pergi. Orang kata apa? Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Pergi kacau semua ni. Dan dia suruh pecat lah semua. Jadi saya tak tahulah, tiba-tiba ada orang jawab, engkau ni cakap banyak. Engkau ni dulu pemuda UMNO, baru je pun masuk PKR, tak sampai setahun lebih je pun. Gayanya sampai suruh pecat timbalan presiden. Ini bukan saja berlaku di sini, saya pasti dia berlaku di banyak tempat dan cabang-cabang. Hari ini, ada orang forward kat siapa? Siapa Amir Hussein ni? Kan ada berita hari ini, Rafizi perlu ditentang sekeras-kerasnya. Amboi. Kan, mengalahkan Haji Hadi dah aku sekarang. Perlu ditentang sekeras-kerasnya. Amir Hussein adalah calon MPP Penggal ini. Aku pun tak ingat siapa Amir Hussein ni. Kan, tapi kasarlah ni, perlu ditentang, meruntuhkan parti semua. Gayanya, sebelum parti ini wujud pun, dia telah pun menjadi presiden parti ini. Gayanya lah kan. Jadi ada orang hantar kat saya, oh jangan layan lah dia ni sebenarnya lompat bersiri. Asalkan mana parti dia ialah parti yang memerintah, mesti memerintah. Asalkan dia dapat jawatan. Jadi dia orang hantar saya gambar semua, kata la ilaha illallah, inilah parti kita.
Tahun 2020 rasanya dia dulu daripada UMNO. Kemudian rasanya masuk amanah dulu. Tahun 2020, itulah lain kali petik lagi nama aku. Aku pergi korek semua. Tahun 20, calon ni calon saya tolong berkempen untuk dia. Nama dia Amir Hussein. Tahun 2020 daripada UMNO dia masuk ke amanah. Khalid Samad lantik dia kepada Labuan Corporation. Ada gambar cantiknya amanah. Tahun 2022, Syahidan Kasim pula lantik dia. Bersatu pula dah. Sekarang tahun 2025 ialah pejuang hebat yang mesti menentang perosak parti sehebat-hebatnya. Jangan Zaliha pula pergi lantik dia lepas ni lah. Jadi lengkap ni. Daripada Khalid Samad, Menteri Wilayah, kepada Syahidan Kasim, Menteri Wilayah. Saya bagi awal-awal cakap kat Zaliha, jangan buat bodoh. Kalau kau pergi lantik dia, lengkaplah Menteri Wilayah semua kena makan dengan dia. Kita ada ramai orang macam ini. Kita tahu. Kita tak boleh nak tutup. Betul. Tapi selepas ini berlaku berkali-kali lah. Saya nak sebut secara terbuka. Terutamanya lepas ini saya bukan lagi berada dalam barisan kepimpinan. Yang itu saya beritahu. Saya tak nak kena heart attack lepas ni. Kalau tiba-tiba hari Sabtu aku menang, memang lemah jantung aku masa tu. Jadi saya tidak akan berada dalam kepimpinan. Jadi saya nak sebut secara terbuka. Saudara-saudari setuju atau tidak begini? Sabar dulu nak beritahu ni. Kita dah melalui proses ini berkali-kali. Setiap kali pemilihan, dia mesti ada bocor. Geng-geng yang kita tak kenal, datuk lah, kaya lah, tokel lah masuk. Tiba-tiba dia akan macam-macam parti kita ni semua bergolak. Setuju atau tidak, lepas ini kita kena tetapkan mesti menjadi anggota parti sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum boleh bertanding sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini bunyi kasar lah, dan esok akan jadi berita besar lah. Tapi saya nak menyuarakan suara hasrat akar umbi kepada Yang Amat Berhormat Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selama ini ada satu kuasa yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden. Kalaupun anggota itu tak cukup 1 tahun, dengan pelepasan Presiden dia boleh bertanding. Kan? Saya nak minta kita batalkan pelepasan itu 100%, saudara-saudari. Tak boleh dah. Saya sebut kepada Datuk Seri Anwar, dia kata saya tak tahu orang bagi kat saya sign lah. Tak boleh dah macam itu Datuk Seri. Akan masuk jenis-jenis macam Amir Hussein semua dan segalanya ini memalukan parti kita. Sebab itu orang luar tanya macam mana bekas bendahari MIC yang meletak jawatan selepas 6 bulan. Baru masuk parti, 2 tahun terus dapat parlimen selamat. Tak sampai setahun lepas itu jadi timbalan menteri. Tak sampai 4 tahun dalam parti. Sekarang nak jadi naik presiden parti. Sebab apa? Sebab bagi pelepasan lah dulu. Jadi saya ulang sekali lagi, setuju ke tidak lepas ini, tidak ada kuasa sesiapa pun untuk bagi pelepasan kepada anggota parti lain masuk untuk bertanding dalam parti ini, saudara-saudari. Sebab kita dah melalui ini berpenggal-penggal. Masalah ini tak pernah selesai. Sudah tiba masanya lah. Selepas ini, jadilah macam kami dulu bermula daripada bawah, pasang bendera, susun kursi, buktikan di peringkat cabang dahulu, lepas 3-4 tahun, masa yang kita ambil itu panjang, kemudian kalau kamu dah betul-betul terbukti, berbakti dan ikhlas kepada parti tanpa jawatan, saya yakin anggota parti ini akan angkat kamu jadi pimpinan, saudara-saudari. Sebab itu, pemilihan kali ini sebenarnya isu utamanya ialah pertembungan di antara kumpulan reformis yang asal.
Kita semua ni kumpulan reformis yang asal daripada dulu. Ada orang datang